Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini video yang saya cuba kongsikan untuk perjalanan saya lah, daripada Penang ke Sydney. Okey, video kali ini berkaitan dengan program yang saya dihantar ke Malaysian Hall Sydney untuk program Ramadan. So sepanjang Ramadan saya akan berada di Malaysian Hall Sydney bersama-sama dengan pelajar di sana untuk merancang aktiviti dan juga program sepanjang bulan Ramadan. So saya punya flight hari ini daripada Penang ke KLIA pukul 5.50 petang, 16 bulan, dan saya akan transit sebentar ke KLIA, kemudian daripada KLIA terus ke Sydney. So saya kongsikan dah kepada anda perjalanan pada kali ini. So sekarang ni tengah berbaris untuk masuk flight. So kali ni Ramadan saya di sini kali pertama, rezeki dijemput untuk bersama dengan warga Malaysia di sini. Okey, sekali kita tengok apa lagi yang saya boleh kongsi selepas ni. Okey, sekarang saya dah pun sampai di KLIA. Sekarang tengah tunggu untuk masuk di gate C27 ke Sydney. Tadi daripada Penang ke KLIA lebih kurang dalam 40 minit macam tu. Sementara dia nak sampai dekat pintu semua tadi lebih kurang dekat sejam lah. So agak rushing sikit tadi. Daripada turun KLIA tadi kena naik train pula mai ke sini. Saya pula first time tadi, kelang kabut juga cari gate C27, jauh juga. So sekarang dah sampai di sini, tengah tunggu untuk nak masuk dalam flight lah. So semua dah settle, check up semua. Dan sekarang pukul 7.39. Kalau ikut kat sini buka pukul 7.50. So saya masuk awal sikit lah, 7.50 pintu gate buka sekali untuk masuk flight. So sekali saya ingat semayang dekat dalam flight lah kot. Sebab nak masuk tadi pun tengok panjang, takut lambat kelang kabut juga tu, tengah ada di luar tu. So insyaAllah perjalanan ambil masa lebih kurang, kalau ikut dalam tiket tu 8 jam. Tengok sekali macam mana suasana dekat sana. So dalam flight pun sekali rehat je lah kot. Rehat. Mungkin kalau ada makan, kita makan sikit. Orang bagi makan, kita makan kan.
tu tengok movie ke tidur. So tak nak sampai. So inilah semua sikit perjalanan daripada Teri Penang sampai di KLA, nak masuk ke dalam flight ke Sydney. Okay, so kita tengok sana perjalanan ataupun dalam sana nanti macam mana. Tak rasa kan tak first find tak first impression. Panas. Dah tahu dah kata panas ke sejuk. Sejuk pula kan. Dia kejap panas, pagi panas, malam dia sejuk. Tu yang dia kadang-kadang demam tu. Oh ya. Boleh ni. Kadang-kadang hujan. Macam semalam kan. Jadi boleh lah bawa Ustaz pergi jalan mana. Boleh insya-Allah. Di bazar. Bazar apa? Bazar. Okay, sekarang kita dah pun ada di Sydney. Tadi dah pun turun daripada airport Sydney, dan wakil daripada Malaysia, Education Malaysia Australia dah pun ambil. So sekarang dia orang bawa ke Clovelly Beach. Tengok suasana pantai dekat sini. Okay, kalau nampak Clovelly Beach. Dia orang sini santai waktu tu, sekarang ni boleh mandi kan. Kalau tengok pada ombak tu dengan laut ni, tak wani kita nak mandi ni. Habis dia orang memang santai tu. Okay, ni suasana dia Clovelly Beach. Di belakang tu ada kedai-kedai, ada rumah. Ini dia ombak dia yang saya kata tadi tu. Ada yang surfing pun ada. Macam biasalah bawah tu berjemur ada. Cantik lah nampak dah. Kalau cuaca sebab cuaca sejuk je Kering. memang Kita nak pergi makan mana? Time for Thai. Makan Thai boleh tak? Boleh. Kita makan berat dah sekali lah sebelum puasa. cantik lah dia punya design. Dia boleh sekarang dalam 3.7, 3.8. Petang ni di hari yang pertama sampai pada pagi tadi. Tadi balik dah rehat dah, dan dah tidur semua saat. Petang ni nak pergi makan, makan petang lah. So ni suasana jalan dekat sini waktu petang pukul 6.24. Ada train ke sini. Okey, tadi dah pun selesai makan dekat kedai Thai halal. Alhamdulillah sedap. Ini adalah keadaan di sini waktu petang pukul 7.30. Waktu dia nampak lapang, tak kalut lah. Tak terlalu sesak. Dengan suhu pun dalam 25. Pakai kejap dah. Saya mungkin nak pergi cari barang basah ataupun barang kering untuk persediaan Ramadan. Okey, ni jalan dia. Lapang. Kalau kita waktu-waktu sekarang ni balik kerja memang jam. Tapi kat sini lapang. Okey, sekarang saya ada di depan Malaysian Hall Sydney, Australia. So di sinilah tempat yang saya akan berkampung selama 34 hari. So ini bangunan
tahun yang terakhir sebelum direnovate. Pada tahun ni last program saya di sini. Lepas tu kerajaan Malaysia nak renovate bangunan ni, akan tutup selama 2 tahun. Di depan Mission Hall ni, Mission Hall Sydney ni, padang lumba kuda. Suasana di hadapan Mission Hall waktu maghrib sekarang ni, kereta pun macam saya tajuk jalan ni tak banyak, tak trend, tak jam, sebab public transport dia orang bagus. So kalau tengok dekat sini papan tanda dia, Malaysia Hall, Ellison Road, Randwick, Sydney, Australia. Besok kalau tak ada apa-apa, bermulalah untuk solat tarawih untuk awal Ramadan. Besok mungkin ada sehari lagi kot, mungkin nak pergi pusing mana-mana dulu. Malam ni kalau sempat dia orang nak bawa untuk beli barang kering kita barang basah. So tengok lagi malam, kalau pergi mana-mana lagi saya buat video. Kalau tak ada, sambung video hari kedua. Okay, sekarang ada dekat mall. So ni harga dia macam buah zaitun ni ya, kalau macam kita ni, satu ni RM6.5. Dua ni RM6.5. Murah lah. Dua RM6.5 kalau macam kita ni. Okay, sekarang saya ada dekat bahagian susu. Kalau tengok kat sini, susu full cream, harga dia macam RM1.65. Macam tu lah. Ni pun RM1.65 susu sekotak. So ni susu dia RM1.65. Adalah yang RM2 satu kotak. Lepas tu kalau kita tengok dekat cookies ni, macam cookies ni satu ni pun RM7.20. Ni RM7.20. Yang ni yang set ada coklat chips lagi, RM7.20. Macam tu harga dia. Kita jangan convert. Kalau kita convert, kita nampak macam besar sangat duit. Okay, ni semua barang-barang dia.